Hai semua, saya Aino dan saya pula Nasuha. Pada hari ini, kami akan mempersembahkan dua eksperimen yang sangat menarik tentang haba. Dan kami akan buktikan STEM itu seronok dan penuh kejutan. Inilah persembahan kami, Haba Power. Tujuan penyiasatan kami ialah untuk mengkaji bagaimana haba boleh mempengaruhi perubahan pada sesuatu bahan, sama ada membeku, mencair atau mengembang. Dengan dua eksperimen mudah dan menyeronokkan. Ish, panasnya cuaca hari ni. Rasa macam nak makan aiskrim je. Sama pun, tapi Nasuha, saya sedang berjimat nak simpan duit dalam tabung. Jangan risau, kita kan ada sains. Kita buat sendiri aiskrim guna eksperimen haba. Jom kita mula eksperimen aiskrim siapa cepat keras. Untuk eksperimen pertama, jom kita perkenalkan bahan-bahannya. Kita perlukan air batu, bekas yang boleh ditutup rapat, plastik aiskrim, susu dan garam. Saya akan guna ais sahaja. Tapi Aino dia tambahkan garam dalam ais. Katanya eksperimen khas. Bukan saja-saja tau. Saya nak uji sama ada garam boleh mempercepatkan pembekuan aiskrim atau tidak. Jom kita mula eksperimen aiskrim siapa cepat keras. Pertama sekali, kita masukkan susu ke dalam plastik aiskrim. Keduanya, kita masukkan plastik ke dalam kedua-dua bekas yang berisi ais. Tetapi dalam bekas ais saya akan tambahkan garam. Sekarang kita tutup rapat kedua-dua bekas. Dah sedia, kita goncang sekarang. Goncang macam blender tau. Habis semua tangan sejuk. Nasuha, goncang kanan. Aino, goncang kiri pula. Nasuha, goncang depan. Aino, jom tengok hasil. Alah, aiskrim saya masih lembik. Aiskrim saya dah keras. Siap boleh makan lagi. Wah, garam tu memang betul-betul berkesan lah Aino. Ya, garam menurunkan takat beku ais. Jadi suhu lebih rendah dan aiskrim beku lebih cepat. Eksperimen pertama berjaya. Haba Power. Lepas dah puas makan aiskrim, jom kita main belon pula. Tapi saya tak nak tiup sebab kita baru lepas makan aiskrim kan? Habis tu belon nak kembang sendiri ke? Mestilah boleh sebab kita kan ada sains. Jom kita tunjukkan eksperimen kedua. Belon kembung tanpa tiupan. Untuk eksperimen ni, kita perlukan 2 botol plastik kosong
dan 2 belon. Jangan tiup dulu ya. Kita juga sediakan 2 bekas. Satu berisi air panas, satu lagi air sejuk. Pertama sekali, kita pasangkan belon pada mulut penutup botol. Selepas itu, kita masukkan satu botol ke dalam bekas berisi air panas, satu lagi ke dalam bekas berisi air sejuk. Tengok, belon dah mula kembung. Lah, tak payah tiup pun. Dia kembung sendiri. Iya, sebab udara dalam botol mengembang bila dipanaskan. Hebat betul kuasa haba. Belon pun boleh kembung sendiri. Haba power. Sains itu seronok bila kita cuba dan faham. Jangan takut tahu kawan-kawan. Haba power kami suka, sains seronok kami teruja. Aiskrim beku, belon pun kembung. Haba power, ye 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 ye. Sekian, terima kasih. Seronoknya sains!